Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat tom yum kaki ayam versi tumis. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, ni kita ada kaki ayam. Kaki ayam ni dah lebih kurang 1 kilo lah, lebih kurang dah. Lepas tu kaki ayam ni kita akan rebus dulu. Kita akan rebus supaya keluar kata lemuk-lemuk dia, lendai-lendai dia tu dah. Dia kalau kita rebus ni dia tak hanyir sangat lah bila kita nak buat tom yum nanti. Ni kita rebus kata biar separuh empuk pun tak apa. Kalau nak rebus empuk pun tak apa. Ni kita angkat, lepas tu kita toskan air dia, buai air dia. Lepas tu kalau nak cuci semula kaki ayam tu pun boleh juga. Ni kita panaskan minyak, lepas tu kita tumiskan bawang putih, kita ketuk, bawang merah kita hiri, lengkuas kita hiri. Lepas tu ni serai kita ketuk dalam 2 batang dah. Dia kita akan tumis sehingga dia wangi. Biasanya kita buat tom yum kita tak tumis. Tapi kali ni kita nak buat tom yum macam tom yum ala-ala tom yum potek. Dia tumis. Ada orang buat tu dia tumis dah. Jadi kita nak tumis sehingga dia wangilah ke semua bahan-bahan kita ni. Lepas tu bila dia dah wangi tu, kita akan masukkan air. Air ni masukkan kata secukupnya. Banyak mana kita nak buat kuah tom yum kita tu lah. Tapi jangan terlalu banyak sangat lah air. Kata biar padan dengan kaki ayam yang kita nak buat. Ni saya nak masukkan akar daun ketumbar. Masukkan akar daun ketumbar ni untuk lagi sedap dah. Lepas tu bila dia dah mendidih tu, kita akan masukkan kaki ayam. Kaki ayam yang dah kita rebus tadi. Ni kita rebus tadi kita masukkan. Lepas tu kita ada ni perencah tom yum. Ni saya guna perencah tom yum jenis kata serbuk. Kalau kita guna jenis yang paste tu dah, ni kita guna yang serbuk. Yang serbuk ni dia cukup rasa dah. Dia ada rasa masing. Memang kena, memang sangat-sangat kena untuk buat tom yum ni. Lepas tu nak bubuh, nak letak dia ni, kita kena rasa lah. Kena rasa. Kalau macam rasa dia tu kurang lagi, kita kena tambah lagi. Macam kalau kita buat banyak, kena letak banyak lah serbuk tom yum kita ni. Dah macam saya ni, saya letak 1 paket dia tu. Kiranya letak 1 paket tu dah cukup dah. Dia ada rasa masing, ada rasa manis dia tu memang kena lah. Jadi tak perlu nak letak apa dah. Lepas tu kita biarkan kata agak lama sikit, baru kita masukkan daun 5 purut. Daun 5 purut ni kena masuk macam kata last sekali dah. Sebabnya kita nak ke aroma dia tu, kesegaran dia tu bau kuat. Kalau kita letak awal-awal dia tak kata dia hilang bau daun 5 purut tu. Biar kita letak akhir-akhir dah. Lepas tu ni kita letak lada. Lada tu kita ketuk lah kalau nak rasa pedas. Lepas tu ni susu cair. Kita letak susu cair ni untuk naikkan lagi rasa lemuk dia. Kalau tak saya letak susu cair pun, dia dah sangat-sangat sedap dah. Tapi kalau nak rasa berlemak, letak susu cair dah. Lepas tu kita biarkan sekejap. Ni kita nak tambah ke daun ketumbar. Kalau kita buat tom yum, daun ketumbar ni memang wajib. Kalau kita tak letak daun ketumbar, kata hilang rasa tom yum tu. Dia macam rasa dia tu tidak sempurna dah. Tapi ada juga jenis orang tak makan daun ketumbar ni, dia tak payah letak lah. Tapi kalau nak sedap, bagi kita yang peminat tom yum ni, memang wajib kena letak daun ketumbar. Ni kita masak sampai dia kata betul-betul mendidih gini. Jadi boleh dah kita nak tutupkan api dah. Ni tom yum ni dia kena hidangkan, dia panas-panas. Ni awak nampak kuah dia ni macam tak merah sangat. Tapi rasa dia tu memang kik. Rasa dia tu kau. Sebab kita letak serbuk tom yum tu. Yang mana nak dapatkan serbuk tom yum tu, awak boleh cari je online dah. Dalam Shopee ada jual. Macam kita kita rasa malah nak guna banyak bahan sangat buat tom yum tu, boleh guna serbuk tom yum macam saya tunjuk. Ni hasil tom yum kita ni memang sangat sedap. Dia ada rasa masing, ada rasa pedas, semua cukup. Masing memang cukup sangat-sangat. Rasa lemuk daripada susu cair yang kita letak tu, memang kena lah. Macam awak tak usah guna kaki ayam ni, awak boleh je guna bahagian isi-isi dah. Bahagian ayam yang lain tu. Ataupun nak buat tom yum seafood. Boleh je guna resepi ni. Cara ni dah. Tapi gantikan dengan seafood. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.